Dalam pengurusan pendidikan, setiap sekolah berhadapan dengan pelbagai risiko yang boleh mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi. Risiko ini boleh berpunca daripada faktor dalaman maupun faktor luaran. Oleh itu, pemimpin sekolah perlu memahami konteks organisasi sebelum membuat keputusan dan merancang tindakan yang bersesuaian. Penetapan konteks ialah proses memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sebelum risiko dikenal pasti dan dinilai. Melalui proses ini, pemimpin sekolah dapat mengenal pasti isu sebenar, menilai keupayaan organisasi serta memahami persekitaran yang mempengaruhi operasi sekolah. Antara aspek yang perlu diberi perhatian termasuklah visi dan strategi sekolah, pihak berkepentingan, persekitaran dalaman dan luaran serta objektif yang ingin dicapai. Setiap sekolah mempunyai cabaran dan keunikan yang tersendiri. Sekolah bandar, sekolah luar bandar, sekolah pendalaman dan sekolah yang terdedah kepada bencana mempunyai konteks yang berbeza. Oleh itu, risiko yang dihadapi juga tidak sama. Dengan memahami konteks secara menyeluruh, pemimpin sekolah dapat mengenal pasti risiko dengan lebih tepat dan mengambil tindakan yang bersesuaian. Faktor dalaman merujuk kepada perkara yang berada dalam kawalan sekolah. Antaranya ialah murid, guru, kepimpinan, kurikulum, prasarana, keselamatan serta aspek kesihatan dan kesejahteraan warga sekolah. Kesemua elemen ini memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan operasi dan pencapaian sekolah. Sebagai contoh, kadar kehadiran murid yang rendah boleh menyebabkan risiko penurunan pencapaian akademik. Kekurangan guru option pula boleh mengakibatkan ketidakselarasan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya prosedur keselamatan tidak dipatuhi, risiko kemalangan murid akan meningkat. Manakala isu kesejahteraan guru yang tidak ditangani boleh menjejaskan motivasi, prestasi dan komitmen mereka terhadap tugas. Selain faktor dalaman, sekolah turut dipengaruhi oleh faktor luaran yang berada di luar kawalan organisasi. Antaranya termasuklah dasar pendidikan, kemajuan teknologi, keadaan sosioekonomi komuniti, agensi luar, komuniti setempat serta faktor persekitaran dan bencana. Walaupun tidak dapat dikawal sepenuhnya, faktor-faktor ini perlu sentiasa dipantau kerana boleh memberi kesan langsung kepada operasi sekolah. Kesimpulannya, pengurusan risiko yang berkesan bermula dengan pemahaman yang jelas terhadap konteks sekolah. Kenal pasti faktor dalaman dan luaran analisis risiko yang mungkin timbul, tentukan keutamaan tindakan dan laksanakan intervensi yang sesuai. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat meningkatkan keupayaan organisasi, mengurangkan impak risiko dan memastikan pencapaian matlamat pendidikan secara lebih sistematik dan mampan. Fahami konteks, kenali pasti risiko, utamakan tindakan dan rancang intervensi. Itulah asas kepada pemikiran berasaskan risiko dalam organisasi pendidikan.